Ini adalah gambar rajah GH, KL dan HK adalah garis lurus. Okay, garis lurus kat sini kita punya point. H ialah terletak pada paksi X. So paksi X, sini paksi X, maka sini ialah dipanggil pintasan X. Pintasan X, ingat kalau pintasan X apa yang kosong? Y yang kosong. Okay, koordinat Y yang kosong sini maksudnya X kosong kat sini. Okay, GH dan KL ialah selari. Bila kita baca soalan, kita transfer dia masuk dalam gambar rajah. Okay, HK ialah selari dengan paksi Y. Persamaan GH. Persamaan GH ialah ini dalam bentuk ni. Kita kena bincang. Garis lurus ialah Y sama dengan MX tambah C. Y ialah perkara rumus. Y sama dengan 6 tolak 3X. Bagi garis lurus GH. Kalau kita susun balik dalam MX, so negatif 3X tambah 6. M awak ialah negatif 3, maka kalau C ialah pintasan Y dan negatif 3, C ialah 6. Sekarang dia tanya awak garis lurus untuk HK. Yang ni. Untuk HK. HK ni dia selari dengan paksi Y. Kalau dia selari dengan paksi Y, dia ialah X sama dengan apa? Jelaslah dekat sini dia akan lalu pada H. Bila dia lalu pada H, Y dia sama dengan kosong. So, kita dah tahu dah equation untuk GH. Kita dah tahu equation untuk GH ialah Y sama dengan negatif 3X tambah 6. Apa yang kosong? Kita cakap tadi Y yang kosong. So, 3X sama 6. So, X sama dengan 2. Ini ialah persamaan garis lurus bagi HK. Dia berdiri. Dia selari dengan paksi Y. Maka equation dia ialah X sama dengan 2 dekat situ. Seterusnya, dia suruh kita cari garis lurus untuk KL. Okay, dia ada bagi tahu kita bahawa ni ialah selari. Kalau selari bermaksud MGH, kecurunan MGH sama dengan MKL. Kita tahu M untuk GH tadi ialah negatif 3. So, negatif 3. So, negatif 3 sama dengan kecurunan untuk KL. Dan kita ada satu titik untuk KL. So, titik untuk KL ialah 10 negatif 4. So, kita guna equation apa? Ini mungkin baru bagi awak, tapi ini adalah formula yang terbaik lah untuk mengelakkan kita buat salah. So, Y tolak Y1, M tolak M kurungan X tolak X1. Okay, X1 dan Y1 tu ialah merujuk kepada kita punya kecurunan yang kita ada. Okay, M kita dah tahu dah sama dengan negatif 3. Maka kita masuklah Y tolak 4. Kita punya Y1. M kita ialah negatif 3. X tolak 10. So, berapa yang awak akan dapat ialah Y sama Y tambah 4 negatif 3X tambah 30. So, Y sama dengan negatif 3X 30 tolak 4 dapat 26. Ini ialah persamaan garis lurus untuk KL. Dia kata seterusnya cari pintasan X. Ingat, pintasan X apa yang kosong? Pintasan X Y yang kosong. So, gantilah kosong. So, awak akan dapat berapa? Awak akan dapat X sama dengan 26/3. Ini ialah pintasan X. Okey, seterusnya dia kata dekat sini HK dipanjangkan. HK dipanjangkan. HK dipanjangkan ke titik J sehingga membentuk segitiga bersudut tegak. Dia akan jadi macam ni. Sini K, sini J. Dan sini ialah L. Okey. Sini ialah awak punya paksi X tadi tu. Okey. Kat sini, dari sini ke sini. KL tadi dapat berapa? K tadi kita dapat KK dulu. Kat sini sekejap kita label sini 10 negatif 4. K dekat sini kita dah dapat dah KL. Kita dah dapat dah persamaan untuk KL yang ni. So, Y sama dengan negatif 3X tambah 26. Kita tahu bahawa nilai dekat X dekat sini ialah 2. Sini untuk H ialah 2 kosongan. So, Y sama dengan negatif 3, 2 tambah 6.
26. So Y yang kita dapat ialah 20. So koordinat untuk Q ialah 2, 20. Sini 2, sini 2, dan kat sini ialah 20. So koordinat kat situ 2, 20. Okay, seterusnya apa lagi? Dia kata segitiga bersudut tegak. Okay, kat sini ialah 2 apa tak 2 negatif 4. Sebab ini dia akan jadi sebaris dengan yang ni. So 2 negatif 4 dia akan sama dengan Y ni. Okay, kita dah boleh kira dah sekarang berapa panjang untuk JK. Atas 20, bawah 4. Bawah 4 tu dia negatif 4, dia ke bawah. Kita nak tahu jarak, so 24. Okay, dari sini ke sini, okay, dia sebaris negatif 4. So kita tengok pada paksi X. So jarak dia ialah 8. Maka dekat sini terbentuk segi 4 tepat yang bersisi 24 dan 8 cukup untuk kita buat teorem Pythagoras dekat situ. So saya lukis balik. Sini 24, sini 8. Inilah segitiga bersudut tegak. Kalau kita nak cari panjang KL, KL adalah hypotenuse. So KL sama dengan 8 kuasa 2, 24 kuasa 2. So awak tekan kalkulator, berapa awak dapat? So awak dapat 8/20 pun boleh. Awak tinggalkan dia dalam pecahan pun boleh. Mana-mana pun boleh. So ini jawapannya.